Assalamualaikum, selamat kembali ke Umaza Outdoors. Untuk video kali ni kami masih lagi di kebun, nak cuci kebun lagi tak siap lagi. Yang sama kami akan cuba pasang kemah untuk anak-anak berehat. Misi hari ni kami akan cuba, saya nak cuci kawasan ni, depan ni sampai ujung, sampai sempadan belah sana. Lepas tu kita akan cuba clearkan pokok-pokok depan ni. Dan kalau sempat kawasan dalam-dalam ni. Sebelum tu kami nak bawa keluar barang dulu kat belakang. Okey, bang. Nyamuk banyak kan. Mana pokok tu yang tak ada? Pokok pisang tu patah pula. So kita cek tengok. Yang ni kawasan ni semua saya nak kemas, nak cuci lagi. Nak potong-potong, nak kemas semua sampai ujung sana. Okey geng, kami nak breakfast dulu. Tadi beli nasi lemak dengan ocanai. Okey. Sekejap lagi kita sambung buat kerja. Kutip pucuk paku dulu geng. Banyak pucuk paku ni. Baru lepas mesin itu dah naik balik banyak pucuk. Nanti kami nak mesin lagi sekali. So sebelum mesin kami kutip dulu lah pucuk-pucuk paku ni. Sayang pula.
Okey gang, nak isi minyak. Aduh. Nak mesti rumput tu. Nanti kita tengok dalam tu. Simpan tu. Sensor.
Jom kita tengok terus. Lalu sungai lagi senang ke lagi susah? Kan kita nak kena naik atas. Tahu lah, tapi ni betul-betul kat tepi sungai. Satu orang. Naik kau ni ya? Tak ada orang tu. Kita naik dari sini. Kita susah ni bang. Semak. Kita naik dari sini. Kita naik atas. Kalau kita nak ke kanan dah. Tali daripada kanan. Kanan. Kalau L.
Tekan ke sini. Alah ke sana. Tapi masalah abang tengok ni, kita tak boleh nak lalu. So kita try lalu sungai lagi tengok macam mana. Taklah kita, at least kita tahu kita punya tanah kat mana, parak mana kan. Itu pokok apa tu? Boleh tu? Boleh tu ke? Aduh, dah tambah tu. Okey geng. Akhirnya jumpa juga apa tanda sempadan yang last sekali. Dekat sini rupanya. Daripada anak sungai belah sana tadi kami masuk sini, jumpa kat sini ya. Dan dia akan menghala ke belah sana nanti. Okey lah geng, nanti apa-apa kami update balik. Okey geng, siap dah. Kemah kebun tadi. Kawasan belakang ni dengan sini. Okey, tadi saya dah sabit rumput dah daripada sini sampai ujung tu. Lepas tu kami dah jumpa sempadan yang untuk belah sini kat pokok ni. Lepas tu dengan satu lagi kat ujung sana dekat pokok durian sana tu. Pokok macang tu. Ada satu lagi. Dalam ni masih semak lagi sikit. Lepas tu tadi kami dah tebang sikit. Saya dah tebang sikit pokok-pokok ni. Yang tepi-tepi sungai ni. Ni semua. Ni nanti lain sekali datang kita bakar. Dalam tu dah mesin lagi. Aduh. Dah ni nanti datang kita trim balik. Anak sungai dah cuci-cuci sikit tadi. Macam ni lah. Banyak lagi kerja sangat ni. Slow buat lah. Ada masa kami datang. Wah, manggil pun tengah banyak sekarang ni. Tapi kami sebab datang 2 minggu sekali. Kadang seminggu sekali tengok lah. Tak tentu. Dan ada satu pisang. Pisang kembak. Nampak tak? Nampak tak pokok pisang ni? Satu pokok ada 2 tandan, 2 jantung. 1, 2. Nampak? Dari pokok yang sama. Pisang kembak namanya ni. Okeylah, sampai sini dulu video kami untuk hari ni. Kali ni nanti kita sambung lagi. Kita camping dekat kebun dulu buat masa sekarang. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.